Ainizana binti Muhammad Hasri. Saya Nur Izani Aisyah binti Wahadi. Hari ini kami nak terangkan tentang BBM yang kami buat. Okey. Cuba teka apa nama BBM kami ni. Dia ada nama tau. Lori besar. Lori merah. Ada api. Ada api. Saya tahu ni lori apa. Apa? Ni lori Optimus Prime. Wah, pandainya. Betul tu, Meti. Okey, kalian nak tahu nama dia ialah Optimus si bijak. Mesti kamu semua tertanya-tanya kenapa bentuk lori ni. Sebenarnya kami dapat pilihan. Tema kami adalah Kenderaan. Okey. Jadi pada luaran dulu kita jelaskan. Kami terangkan. Dekat sini kami letakkan tempat kosong Untuk kanak-kanak tu tulis nama mereka sebelum bermain. ya. Jadi kita tunjuk contoh. Tempat ni dikira cermin lah, tapi cermin tu kita boleh tulis nama. Kami sediakan banyak marker warna-warni supaya kanak-kanak tu boleh pilih mereka suka warna apa. Okey, jom kita tunjuk contoh. Okey, Izati awak suka warna apa? Biru-biru saya suka biru. Okey. Tulis nama awak. Nama Wah, pandainya Izati tulis nama sendiri. saya dah pandai lah. Ya, okey. Jadi kita boleh memberi kebebasan untuk kanak-kanak tu buat apa yang dia suka. Dia tulis nama ke, dia tulis apa dia rasa ini ke, boleh je. Ya, betul. Ayo. Lori kami ni dia ada dua bahagian. Mana kepala dan badan dia boleh tercabut. Contohnya boleh dideraikan. Kepala dia Boleh dideraikan. nak tahu tak dalam kepala dia ni ada apa? Ada apa dalam? Ada mainan. Ada mainan? Kenapa ada mainan? Okey. Okey, dekat dalam kepala lori ni kami letak barang-barang yang diperlukan dalam Aktiviti di sini yang kami lakukan. Okey, Antaranya marker. Jadi kita orang letak je dekat sini. Supaya senang nak bergerak. Ya. Dah ada tempat simpan dah. Okey, jadi tak susah. Jadi barang-barang tu takkan hilang lah. Selepas itu Okey, bukan kepala dia je boleh dileraikan. Saya pun boleh. Okey, jom kita tengok. sebelum kita main kita ni tak bertayar dulu. Betul. Kita nak bedah lori ni supaya dia menjadi satu-satu bahagian. Ya. Yang pakai tayar tu dia bergerak, dia sapu juga. Jadi memudahkan kanak-kanak tu. Bila dia nak gerakkan lori ni, tak perlulah berat-beratkan nak bawa. Kami menggunakan background tape untuk sambungkan bahagian kepala dan badan supaya senang untuk capur, pasang. Betul. Lori ni juga sekarang buat daripada kotak yang telah digunakan. So dengan penggunaan kotak ni kita dapat jimatkan penggunaan kotak-kotak yang baru. Boleh jaga dalam kita. Betul. Okey. Jadi, jom kita tengok aktiviti yang pertama. Untuk aktiviti yang pertama ni lebih kepada kemahiran membaca. Jadi pada bahagian paling luar adalah memang semuanya aktiviti untuk membaca je. Tapi dia ada pelbagai tahap. Maksudnya ada yang senang, ada yang susah. Pelbagai tahap tak sebab kadang-kadang kan pelbagai tahap. Jom kita mula dengan aktiviti yang paling senang, iaitu cari pasangan untuk perkataan. Mana set dia? Set mana? Okey, untuk permainan
kereta api ni kami hasilkan 2 sapu surat, letakkan flashcard ni supaya dia tak macam termasuk mana-mana flashcard yang lain. Lepas tu kami ada buat 2 warna. Maksudnya kalau 2 warna ni mestilah kat warna biru. Sapu surat warna biru, bawah kiri kat warna biru. Betul. So dengan kita akan gabungkan 2 suku kata. Aktiviti ni lebih kepada mencari pasangan. Maksudnya dia perlu cari pasangan mana yang sesuai untuk menghasilkan satu perkataan. Contohnya bar. Dia cari pasangannya mestilah tu untuk hasilkan perkataan batu. Okay. Iman, cuba cari perkataan yang kita boleh sambungkan. Okay. Awak rasa perkataan mana? Suku kata pertama, awak nak bagi saya apa? Cuba awak letak. Saya rasa saya nak saya rasa saya nak ni apa ya? Nida betul ke? tidak, awak rasa betul? Betul ke jangan Nida? Saya tak pernah dengar apa perkataan ni. Oh ya, salah. Awak rasa apa ya? Bisa. Bisa nama kawan saya. Boleh Boleh Bisa, ke? bisa tak boleh. Saya tahu. Niat. Betul. Okey, jadi bila dah jumpa sukatan yang betul, kita tampalkan. Jadi guru tu perlu memberitahu kepada kanak-kanak tu mengeja balik perkataan yang dia buat. Maksudnya niat. Bila dah jumpa perkataan tu, murid kanak-kanak tu kena baca balik. Ya. Lepas tu kami menggunakan flashcard ni dengan penggunaan minit supaya kad yang kita guna ni tidak mudah rosak. Lebih tahan lama lah. Seperti kita tahu kadang-kadang tu ganas. Aktiviti yang kedua Kak Jana, apa tu? Awak rasa? Aktiviti yang kedua adalah aktiviti mari siasat. Jadi kita siasat. Siasat apa tu Jana? Kita nak siasat lah. Orang-orang ni guna apa? Nak saya guna apa? Guna kata. Kata. Boleh. Sama tak kawan-kawan? Kata. Okay. Yang pertama saya nak chat lah. Saya nak chat apa yang budak-budak ni buat di ngantuk. Apa yang dia buat tu Jana? Saya rasa dia tengah salah dengan datuk dia lah. Jadi nanti mana perkataan ni cantik? Perkataan sesuai untuk gambar ni. Tak ada lah salah. Apa ni? Kalau hormat, betul ke? Betul. Yeah. Sebab kanak-kanak ini hormat orang tua. Okey, jadi untuk gambar ni perkataan yang sesuai ialah hormat. Jadi kita tampalkan di sini. Begitulah cara bermain. Selepas itu, bagi kanak-kanak tu baca semula perkataan tersebut. Betul. Supaya mereka ni mudah nak ingat setiap perkataan sebabnya terdapatnya gambar yang menunjukkan situasi tersebut. Kita pergi ke aktiviti yang seterusnya. Inilah peringkat yang ketiga. Okey, pada mulanya biar guru yang dahulu susun perkataan terabur tersebut. Contohnya, A few moments later. Guru meletakkan huruf-huruf secara rawak. jadi kanak-kanak tu boleh fikir perkataan apa yang sesuai dengan huruf yang terabur ke bawah.
Susun semula huruf-huruf ni menjadi satu perkataan yang betul. Saya cuba buat boleh ke cikgu? Boleh. Okey. Kata apa dia, Cik? Kaya. Jadi saya baca ya. J-U-R jur. Jujur. Betul. Okey. Okey, dengan permainan ini, kanak-kanak dapat menyusun huruf dengan betul dan dapat membina satu perkataan. Ya. Yang paling penting selepas mereka buat ni, mereka kena baca. Betul. Sebabkan kemahiran membaca. Betul. Okey. Ini aktiviti yang terakhir untuk kemahiran membaca. Jadi, nama permainan yang terakhir ialah cari jalan keluar. Okey, pertama sekali, kanak-kanak tu boleh pilih dia punya karakter sendiri. Okey, macam kat sini ada 4 karakter yang kami sediakan. Macam saya perempuan. Jadi saya suka yang ini yang warna kuning. Tak, saya suka warna kuning. Saya suka biru. Orang suka warna apa? Saya suka warna hijau. Jadi kat sini kita boleh tahu, kita boleh bagi pilihan pada kanak-kanak tu mana yang mereka pilih. Bagi kebebasan kepada Mana yang kanak-kanak mereka suka. supaya mereka tidak tertekan ketika membuat aktiviti ni. Jadi Ya. mereka boleh je buat pilihan yang secara bebas untuk mereka lagi seronok. Ya, betul. Okey, jadi yang kedua, kanak-kanak tu kena pilih kenderaan mana yang mereka suka. Okay, contohnya saya suka feri. Okey. Jadi kadang-kadang kita kena cari jalan. Macam mana nak pergi kat feri tu? Jom kita cuba. Awak nak guna jalan mana? Saya guna jalan ni boleh ke? Boleh je. Okey. Saya boleh feri. Okey. Bila kanak-kanak tu berjaya sampai ke kenderaan yang mereka suka, guru akan berikan satulah bagi pilihan kepada kanak-kanak tu untuk pilih mana postcard yang dia nak. Saya nak yang ni. Okey. Selepas kanak-kanak tu mendapat postcard tu, suruh mereka membaca kandungan yang terdapat di dalam postcard tu. Perkataan tu tak terlalu panjang pun, dalam 2 perkataan, macam tu je. Senang je. Betul? Ini adalah perkataan-perkataan yang mudah. Yang sesuai dengan tahap bagi umur 5 hingga 6 tahun. Saya cuba baca je cikgu. Saya berdoa. Ya. Ya. Okey, begitulah. Okey, jadi itu saja keempat-empat aktiviti kami untuk Kemahiran kemahiran membaca. membaca. Kita pergi ke kemahiran yang seterusnya. Aku harap kamu semua rasa apakah kemahiran kedua? Kamu rasa apa je nak? Menulis? Betul ke cikgu? Boleh? Jom kita tengok. Jom kita terakai Okey. kenderaan yang kedua. 1, 1, 2, 3. Okey. Untuk menulis ni juga kita ada pelbagai tahap. Sebenarnya daripada senang ke susah. Kita akan mulakan kemahiran menulis ni dengan pratulis, iaitu mengikut garis-garis yang telah ditetapkan Yang terada perkumpulan. Sukata yang terdapat di sini juga boleh diubah-ubah. Maksudnya, contoh kalau guru tu rasa A few moments later. dekat sini kanak-kanak ni boleh pilih perkataan yang mereka nak tulis. Contohnya jadi mereka kena fikir perkataan apa yang pada mulanya berbunyi Saya nak pilih. rasa apa tu Nima? Saya nampak kat sini api. Api cikgu. Betul.
Okey, seterusnya, lepas dia pilih perkataan yang dia nak, jadi kanak-kanak tu boleh gunakan marker yang kami sediakan untuk buat aktiviti pratulis ni. Kanak-kanak juga diberi pilihan untuk memilih warna yang ingin ditulis di atas. Yang mereka suka. Okey. Ya. Pastinya saya pilih warna purple. Kita cuba. Okey. Untuk aktiviti yang kedua, mana aktiviti ni ialah aktiviti roda. Contohnya, kanak-kanak ni perlu cari pasangan kata yang betul. Macam bom. Bom dengan apa? Okey, cuba kita cari. Perkataan apa yang bermula dengan bunyi bom? Bo, kita pusing. Bo, Bola. Bola. Jadi selepas kanak-kanak dapat perkataan tersebut, mereka boleh tiru daripada perkataan bola terus kepada bahagian yang disediakan. Okey, contoh ni Jana. Okey. Kita akan tulis perkataan yang kita jumpa tadi. Bola. Okey. Jadi di sini kanak-kanak boleh meniru perkataan yang telah disediakan. Yang seterusnya adalah game. Ini adalah game. Memilih perkataan, kemudian kita tulis semula perkataan yang kita pilih. Dan juga kita akan sediakan gambar. Okey, contohnya Iklimah nak gambar apa? Saya rasa saya suka gambar basikal. Okey, saya pilih basikal. Okey, Iklimah pilih basikal. Okey, kita akan tampakkan basikal di atas tempat yang disediakan. Okey, Zati nak tulis perkataan apa Zati? Perkataan Yang sesuai basikal lah cikgu. Basikal. Itu basikal ke? Ini Basikal. dia, ni basikal. Okey, ni perkataan yang Zati tulis. Perkataan kan? Basikal. Zati. Okey, lagi satu perkataan. Basikal apa? Saya nak pilih cikgu. Awak nak pilih apa? Ada ke basikal comel? Tak ada lah awak. Kalau basikal, kita ada panggil cantik. Kalau basikal merah, Boleh. boleh. Tapi bukan warna merah lah Alah, tapi bukan warna merah basikal ni cikgu. Okey. Saya rasa yang paling tepat adalah basikal. Saya nak macam baru lagi basikal ni. Basikal baru cikgu. Ada ke? Ada. Kita akan tampakkan. Okey, siapa nak pilih kalangan? Saya. Okey, boleh. Tapi Saya daripada biru-biru. Jadi kanak-kanak ni boleh meniru perkataan berdasarkan perkataan yang telah disediakan. Yeay, betul. Apa cikgu? Belum lagi Lima. Saya borang belajar. Cantik lukisan awak ni Zati. Ya, saya selalu menulis kat rumah tau. Siapa yang nak awak tulis kat rumah? Mestilah. Kalau aktiviti yang sebelum Bagus rumah awak. Boleh kata friend. Okey. Kalau aktiviti yang sebelumnya hanya satu perkataan sahaja. Maksudnya perkataan yang lebih mudah. Yang ni macam yang pada tahap yang lebih tinggi lah maksudnya. Lepas tu kanak-kanak ni juga perlu memikirkan perkataan yang sesuai dengan gambar rajah. Contohnya macam Iklimah tadi, basikal merah, tapi sedangkan basikal ni berwarna-warni. Jadi perkataan tu memang tak sesuai. Jadi kita kena cari perkataan yang sesuai.
tahap seterusnya. Tahap seterusnya adalah isi tempat kosong. Macam mana kita nak main permainan di tempat kosong ni? Jom saya terangkan. Kan kat sini, kami kan buat tema kenderaan. Jadi kat sini pun, kami guna kenderaan. Contoh, kanak-kanak tu perlu tengok, ni kenderaan apa? Ni saya rasa macam Macam lori kita lah. lah. Lori kita. Van ke? Lori. Lori. Macam mana nak je lori Jom kita Ella, Aidi Lari dia macam Kan lari tu yang kenderaan besar. Lori. R-I-R-I Iri lah. Re ke? Lori. Lori. I dah ada kat belakang. Maksudnya L. Oh, Iri lah. Sini Sini I. Oh, Izati awak pernah nampak lori tak? Pernah. Saya selalu nampak dekat kampung. Saya banyak lori. Wah, lori awak tu bawa apa ni? Bawa kelapa sawit. Wah, Saya selalu ikut cousin saya pergi padang kelapa sawit. Sebabnya dia ada kelapa sawit. Ada kelapa sawit. Ada kebun kelapa sawit. saya kan nampak lori kat jalan raya je. Dan tak datang lah mana. Izati. Okay, John, untuk yang seterusnya sama je dengan yang tadi. Apa je perbuatan yang kita akan buat. Teruskan Dengan kemahiran yang terakhir. Okey. Tunggu tak? 1, 2, 3. Dan keren lah. Okey. Oh my god. Okey. Kemahiran terakhir ialah kemahiran mendengar dan bertutur. Kita akan dengar apa ni? Iklimah dan Izati. Dengar suara saya menyanyi kot. Kan. Okay. Untuk kemahiran yang terakhir, kami gunakan tema haiwan Bebas. dan pekerjaan. Jadi untuk aktiviti yang pertama, kita akan dengar bunyi haiwan. Macam mana tu kita nak dengar? Apa yang kita gunakan jana untuk kita dengar bunyi haiwan ni? Sebagai guru akan memberikan Pada bahagian ni kami menggunakan elemen digital. Jadi untuk mendapatkan bunyi haiwan kita perlu scan QR yang kedua. QR scan ni akan dibantu oleh guru lah untuk scan. Okay, kita akan buka sampul ini kerana terdapat QR di dalam. Okay, kita akan memberi 5 QR. Ada siapa yang kelima kita nak bagi? Kepada kanak-kanak yang berumur 5 dan 6 tahun. Ya, betul. Kenapa 5? Sebabnya kat bawah ni ada 5 haiwan. Betul ke macam tu? Yelah, cuba kira ada berapa. 5. Alah, 5. Kita jadi rasa. Macam mana nak tahu ni? Nak pilih yang mana satu ni? Pilih yang dulu lah. Boleh. Ini bila apa? Ni bunyi yang terdapat di QR tadi. Harimau ke? Tak. Saya rasa itik lah. Bunyi kuek-kuek. Bukan kat kampung saya tak ada pun dengar bunyi itik. Macam apa? Macam bunyi kuek-kuek. Taklah. Saya rasa yang paling tepat ialah bunyi kata. Jadi selepas guru memberi guru membuka QR tadi untuk kanak-kanak dengar, jadi mereka kena pilih haiwan mana yang betul. Contohnya kalau tadi bunyi katak, jadi betul. Saya rasa katak cikgu. Contoh begitulah. Betul. Okay.
Jom kita pergi ke aktiviti yang seterusnya. Mari kita mendengar cerita kisah apa? Okey, jom kita Kisah scan. Saya tu siapa? Ini terdapat juga elemen digital kerana kita perlu scan untuk mendengar cerita tersebut. Kami sendiri yang rekod. Dan kami cipta cerita ini sendiri. Okey. Ini contoh video untuk kanak-kanak melihat. Pada suatu hari, Lubang sedang berjalan-jalan. Ini contohnya. Okey, dengan mendengar cerita ni, setelah habis kanak-kanak mendengar cerita ini, guru akan menanyakan pengajaran yang dapat terhadap cerita ini. Cerita ni bukan cerita yang terlalu panjang. Cerita yang pendek-pendek je. Contohnya cerita pada zaman dahulu tu. Macam tu. Jadi kanak-kanak ni senang untuk mereka memahami cerita yang ingin disampaikan. Kami juga menggunakan bahasa yang mudah. Terusnya, dia teka siapakah saya? Teka siapakah saya? Siapa macam mana? Siapa yang ada dalam ni? Kelima ke? Tak. Kecilnya. Jom kita tengok. Mari kita tengok ada siapa dalam kad ini. Okey. Aktiviti ni seperti kad imbas. Guru perlu Menanyakan soalan dengan ciri-ciri haiwan yang akan ditanya. Okay. Contohnya, guru tu kena memberitahu ciri-ciri yang terdapat di haiwan tu. Jadi pada mulanya, bagilah kanak-kanak tu kebebasan untuk mereka pilih haiwan mana yang mereka nak. Contohnya, awak rasa Okey, guru akan tunjuk macam ni dan kanak-kanak akan teka apakah haiwan tersebut. Okey. jadi mereka tak akan nampak haiwan yang di belakang ni. Sebab belakang ni hanyalah ciri-ciri sahaja tanpa jawapan. Haiwan ni apabila kanak-kanak sudah memberi jawapan yang betul, kita akan tunjuk gambar tersebut. Okey, contoh-contoh lah. Okey. Dia di sini. Saya raja hutan. Saya ganas. Saya makan daging. apakah saya? Harimau. Harimau ke? Tapi dia raja hutan. Raja hutan bukan raja hutan. Raja hutan mesti lagi ganas kan? Apa ya? Kalau dia makan daging, mesti dia makan awak lima. Alamak, mesti dia makan awak juga Izakin. Jom kita tengok. Saya rasa, okey. Awak rasa haiwan apa? Saya rasa lah. Saya rasa. Haiwan yang ada bulu-bulu kembang tu apa? Ya, tak tahu dia janggut. Sebab Koala ke? Saya baru je tengok cerita dan dia tu raja hutan. Ya ke? Tapi saya tak ingat dah nama apa. Dia ada kembang-kembang tu. Okey, siapa nak jawapan? Angkat tangan. Sabar cikgu, biar saya fikir. Kami nak teka sampai dapat jawapan. Apa lagi? Saya dah tahu dah. Saya rasa kan Singa. Ya, betul. Tangan. Yeay, kita tengok gambar. Okey, inilah gambar singa. Yeay. jadi Jadi, aktiviti ini juga dapat mengasah pemikiran kanak-kanak tu. Contohnya? mengasah daya berfikir kanak-kanak tu. Contohnya kanak-kanak tu kena fikir apakah haiwan. Mengikut ciri-ciri yang diberikan. Contohlah tiba-tiba saya badan besar. Awak rasa apa tu? Badan besar. Gajah ke? Ya. Ha. Jadi kanak-kanak boleh fikir menguji pemikiran mereka dan boleh juga memberi pengetahuan baharu kepada mereka. Ya.
contoh kadang-kadang kanak-kanak tak tahu pun singa tu adalah laju hutan. Jadi melalui aktiviti ni lah kita boleh memberi pengetahuan kepada mereka. Aktiviti yang terakhir ialah aktiviti main peranan. Macam mana nak main aktiviti ni Jana? Cuba terangkan. Berlakon. Okay, kanak-kanak Berlakon? berikan masuk atau berfikir berlakon ataupun kerjaan masa akan datang. Contohnya awak-awak semua tengok tak cerita Upin Ipin yang Ya, saya tengok lah yang tu. siapa? Okey, Fizi nak jadi apa? Fizi nak jadi yang sampah-sampah tu cikgu. Ya. Sampah. Betul saya tadi. Fizi menjadi seorang tukang buang sampah. Okey. Seorang pengutip sampah. Okey. Kalau awak semua nak kerja apa? Okey. Saya nak jadi polis cikgu. Polis? Cerita saya Mana polis. bagi polis cikgu nanti? Polis kat sini cantik. Polis. Ni polis cikgu. Wah. Jadi kadang-kadang tu boleh pilih pakaian mana yang mereka suka. Contohnya kalau mereka rasa, contohnya kalau cita-cita mereka nak jadi polis, mestilah mereka akan pilih uniform polis. Okey. Lepas tu, bila kanak-kanak tu dah ambil pakaian mereka pilih, mereka kena lakukan peranan mengikut pakaian mereka pilih tu. Contohnya, Izzati memilih pakaian polis. Okey. Izzati, cuba lakukan sikit macam mana polis bekerja. Saya biasanya saya tengok dekat dalam cerita lah. Macam awak ditangkap kerana mencuri duit surau. Alamak. Betul ke macam tu cikgu? Betul Izzati. Jadi, bila ditangkap, masuk dalam apa? Masuk penjara. Masuk penjara. Okey, cuba tangkap Jana. Mencuri kan? Tangkap dia. Mencuri pemandangan saya. Jadi, boleh ke mana saya? Saya rasa saya boleh tangkap dia cikgu. Kalau doktor pula, macam mana doktor ni? Doktor? Saya pun pernah bercita-cita nak jadi doktor ni. Doktor. Okey, jom. Okey. Izzati, awak sakit apa hari ni? Saya rasa saya demam lah doktor. Okey, jom doktor. Cek dulu awak sakit apa. Okey, tarik nafas. Okey, pernafasan baik. Okey, boleh ambil ubat dekat farmasi. Doktor nak cocok saya ke? Tak, awak tak sakit teruk pun. Itulah peranan sebagai doktor. Jadi kanak-kanak ni boleh melatih percakapan ataupun pertuturan mereka dengan rakan-rakan ketika melakukan aktiviti tersebut lah. Mereka boleh berinteraksi sesama mereka dan boleh tambah perkataan baru. Dengan aktiviti-aktiviti ini juga kanak-kanak dapat mencapai kemahiran 4 kemahiran bahasa, iaitu kemahiran membaca, menulis, mendengar dan bertutur. Jadi dalam kami punya produk ni, kami menghasilkan satu produk yang merangkumi semua. Merangkumi semua kemahiran supaya lebih kepada jimat ruang lah. Sebab ia hanya memerlukan satu lori lori besar tu je untuk gabungkan Empat kemahiran. dan terdapat 12 aktiviti. Ya, betul. Jadi di situ nampaklah penjibatan ruang yang kami guna. Betul. Jadi aktiviti yang kami lakukan ni sangat menarik, jimat ruang, Dan menyeronokkan. menyeronokkan dan mudah dibawa ke mana-mana. Kami pilih tema kenderaan ni disebabkan kanak-kanak kan suka kenderaan. Contohnya, terutamanya kanak-kanak lelaki, mesti dia macam beritahu, aku suka lori, kau suka kereta warna apa? Jadi perkara tersebut boleh menarik perhatian mereka. Kadang-kadang kanak-kanak perempuan pun ada minat yang sama. Contohnya kalau kereta tu warna merah, merah tu warna kesukaan mereka. Jadi mereka akan lebih tertariklah dengan aktiviti tu. Sebab kami pun menggunakan banyak warna yang berwarna-warni supaya mereka ni macam
dapat memberi perhatian. Taklah mereka rasa macam bosan dengan aktiviti ni. Jadi, bahan baku mengajar kami menerapkan aktiviti bermain sambil belajar. Jadi, selepas itu kan dekat depan ni ada ruang yang tulis nama. Jadi selepas mereka berjaya selesaikan aktiviti ni, mereka boleh tulis apa yang mereka rasa selepas buat aktiviti tu. Contoh, kalau budak tu rasa gembira, mereka boleh tulis gembira. Ataupun kalau mereka tak pandai lagi lah nak mengeja, jadi guru-guru ni memainkan peranan membantu kanak-kanak tu. Macam kalau mereka rasa mereka gembira, buat emoji gembira pun okey. Maksudnya macam mata dengan senyum, nampaklah gembira kat situ kan. Jadi, sekian saja dari kami. Okay, bye. Bye. Selamat menonton.